Okay, so sekarang kita dekat office. Ini puasa ke hari ni puasa ke-12. Ini puasa ke-12. So dia orang tengah main game apa semua. Apa ni? Jangan dekat sangat. Takut? Abang-abang pakai spender tak hari ni? Aku pakai boxer. Okay, sekarang kita shoot. Let's go. Okay, so semalam sebabkan Aus tak datang malam. Okey, kenapa? Okay, semalam yang lain dah kena dah. Kenapa? Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Okay, surah yang pertama. Okay. Surah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah. Okey. Aus memandangkan Aus dah settle dah dua surah ni, ada nak tanya. Apa perbezaan raya puasa 2026 dengan sebelum-sebelum ni pada aku? Okey, puasa tahun 2026 ni memang sangat berbeza weh. Sebab tahun lalu aku puasa dengan family. Tahun ni puasa dengan family juga tapi tanpa mak bapak lah. Mak bapak di Sabah. Betul. Tapi yang bestnya tahun ni sebab banyak masa dengan kawan-kawan lah. Maksudnya setiap hari buka puasa dengan orang yang berbeza. Lepas tu yang bestnya sebab banyak makanan yang baru-baru lah aku dapat rasa di Semenanjung ni. Macam Faiz malam dia cakap perbezaan rasa berbuka waktu tu kat sana 6.30 dah buka. Oh ya, betul. Dapat rasa? Betul. Di sana kalau kita kan kalau di sini lah time puasa pertama aku bilang ya Allah jam 7 baru buka lamanya. Jam 7 lebih pula tu. Kalau di Sabah kami jam 6.21 buka sudah. So kena tunggu lagi sejam. Ya betul. Tapi yang bezanya kami bangun sahur tu jam 4, jam 5 gitu habis sudah. Kalau sini jam 6 baru habis. Betul. Itulah sama je sebenarnya, cuma beza jam je. Thank you. Welcome. Okay, kita pergi orang seterusnya. Let's go. Okay, so sekarang kita dah ada Mal. Semalam kita dah uji dah apa ni geng yang lain. Okay. Untuk Mal, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi wasfisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okay, surah yang pertama. Surah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Okay, kita. Okay, surah yang kedua. Inna a'tainakal kautsar. La. Okay. Kawal hak. Okay. Kenapa lah kau tanya aku tak? Okay. Wal as. Mister. Sumpah aku tak tahu tu. Okay. Jadi tak ingat terus. Okay. Padahal aku tahu surah-surah tu. Okay. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Bersih kan? Bersih. Nak teruskan ke? Tak ada surah dua je. Ikutmu je. Okey, Mat. Aku tak boleh jawab apa pun. Apa specialnya puasa tahun 2026 ni untuk kau dan yang bukan macam yang lain sebelum ni? Okeylah. Untuk tahun ni, aku cerita sedikit lah. Aku jujur je. Ni kalau orang nak cakap aib ke apa ke, terpulanglah kat orang, tapi aku sekadar cerita pengalaman aku lah. Aku jujur, aku selama 4 tahun lepas, daripada 4 tahun lepas sampailah sekarang. Maksudnya tahun ni lah tahun yang lain daripada yang lain, daripada tahun-tahun sebelum ni. Sebelum tahun-tahun sebelum ni aku memang tak pernah puasa. Jujur. Bukanlah tak pernah puasa, maksud dia kadang-kadang puasa sehari, 2 hari. Tapi tahun ni alhamdulillah
penuh dah sampai sekarang. Maksudnya berapa hari kita puasa hari ni, baru tahu hari berapa? Hari ni ke-13. 13. Ini 13 aku puasa, sumpah. Sumpah? Aku puasa, yes. Aku ni. Kalau orang cakap aku tipu lah. Betul lah. Dia dah jujur, dia takkan nak cakap tipu lagi Betul. lah. Ini tahun yang paling bermakna lah. Sebab tahun ni aku rasa tahun yang memang aku boleh cakap rezeki aku lain daripada sebelum ni. Orang kata, betul. tentu aku takkan sia-siakan lah. Orang kata, Allah dah bagi benda tu. Aku kena buat apa yang diperintahkan. Okey, biasanya kalau buka puasa dan tak puasa ni biasanya punca daripada apa, Mas? Sebenarnya kawan-kawan ke ataupun Dia lebih kurang memang pengaruh kawan-kawan. Kalau tengok kawan macam itu, aku pun, oi, tak juga. Ada macam tu. Contoh dia macam kawan aku kan. Kawan aku ada seorang nama, Luqman Musa. Baru-baru ni, macam contoh, baru-baru ni dia ada ajak aku, weh, jom makan. Waktu aku tengok dia tengah isap kat tangga situ, aku cakap, woi, jangan isap. Kalau aku cakap, macam aku terjebak masa tu, memang aku isap sekali dengan dia masa tu. adakah terjebak? Tak terjebak. Yes. Aku ceramah dia masa tu. Aku cakap, dah lah, cukup lah Luqman. Aku sebagai kawan, kena menegur. Betul? Dia terus Muka risau. dah lah sama lah. Kau cakap dia sama, dia boleh kuajar ni lah. Okay, so thank you so much, Mas. Okay. Semoga berjaya puasa tahun ni. Okay, amin. Kita pergi Okay, so sekarang kita pergi surah yang pertama. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Aku sama. Sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la an abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Yes. Baru surah yang pertama, Berapa kali? Okay, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hantu sila lalu hantu. Lalu kejap je. Tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Okay. Noah. Dia kena sekali lah. Sekali Noah. Okay. Surah yang pertama, Noah. Aku nak kencing lah. Tak apa, settle dulu kat sini. Sekejap je. Okay. Tak lama pun. Okay, surah yang pertama. Li'ilafi Quraisy. Apa je? Sekali. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Allahu Akbar, lupa dah. Lupa dah? Okay, kita tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah, lupa lagi. Lupa lagi? Aku tak boleh kalau aku baca Okey. orang sambung-sambung Tak boleh? Okay, yang mudah. Qul huwallahu ahad. Allah samad. Allah lupa. Sekali. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, yang terakhir. Okay. Aku nak terkencing ni. Okay, nak terkencing. Sila. Tak, tapi kalau aku boleh baca. Kau nak aku tu mana? Tak apa. Main yang Yuzuk punya lah untuk dia. Kau nak aku tu mana? Tak apa. Habiskan dulu kat sini. Okay, baik. Okay. Wal as. Oi, innal insana lafi hus innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, alhamdulillah. Berjaya. Ada lagi satu ke? Tak ada. Okay, baik. Apa perbezaan puasa 2026 dengan sebelum-sebelum ni untuk engkau? Perbezaan terbesar dia adalah waktu aku pergi bazar. Kenapa, Beb? Ada memang sebelum ni kau tak bergaul ke? Tak bukan. Sebelum ni aku pergi bazar. Aku pergi last, ujung-ujung. Sebab tak ramai orang. Waktu tu aku dapat percuma. Nak habis ni air ni, ambil je orang. Tak, kali ni aku pergi awal pun, orang panggil juga, bagi percuma juga. Alhamdulillah. Kenapa sepanjang aku tak dapat? Aku tak famous lah kau. Tak, alhamdulillah lah. Itu soal rezeki dah. Betul. Tapi aku pun tak tahu selamanya aku macam mana. Tapi kalau kau tanya perbezaan paling ketara itu ada. Aku pergi bazar, alhamdulillah lah. Buat masa ni aku dapat banyak juga orang panggil. Meh sini ni. Cuba. Esok free? Esok free. Jom aku nak ikut bazar sekali. Jom. Tapi kalau dengan aku pergi bazar awal pukul 2. Sebab aku tak suka makanan yang panas-panas. Pukul 2. Okey, biasalah tu. Kita manusia kan. AIT pun jahil. Kan? Okey, thank you, Bik. Alright, thank you, Bik. Semoga berjaya dunia akhirat. Kita pergi orang yang terakhir. Let's go. Okey, so sekarang kita ada Harry Azrul.
Woi, goreng ukulele. Yeah. Okay. What's up? Gen Chana Kame Moon. Yes. Lama tak jumpa. Kenapa kau mengaji? Okay, kita dalam konten tebuk surah hari. Kenapa? Shoot dah. Tak ada orang panggil. Tak apa, hinjak lagi biar kita akhirat dulu. Dunia kejap lagi. Akhirat dulu Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillah. Ngaji bunyi rap. Aduh, astagfirullahalazim. Okey ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dua? Semua orang dua. Tadi satu saja kau cakap. Okey, sambung. Okey. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa tadi? Tak ada orang panggil. Tak ada orang panggil. Qul ya ayyuhal kafirun. La ta'udhu. Okey. Tak praktis dulu baru rekod. Okey. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum. Wala an abidu. Tukar surah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Syaki. Okey, kita tukar surah yang aku tahu. Okey, apa yang tu? Okey. Wal as innal insana lafi yusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Alhamdulillah. Lega ni. Oh, dua je kan? Dua je. Alhamdulillah. Okay, apa perbezaan raya puasa 2026 dengan sebelum-sebelum ni? Bagi kau. Oh, beza. Puasa 2026 ni aku dah bocor dah. Tak. Jangan. Dah. Puasa beza lah. Serius lah. Puasa tahun ni alhamdulillah belum bocor lagi. Tahun ni dah tak sekali ada. Aku ingat lagi. Bangun-bangun tengok bawah dah sokong. Sial. Pukul 3 petang. Tengok satu rumah tengah makan. Tolong jangan ambil Jangan apa-apa. ambil. Beza dia tahun lalu dengan tahun ni. Tahun lalu aku first time puasa di Semenanjung tidak bersama dengan family. Alhamdulillah satu pengalaman yang manis untuk aku. Dan tahun ni sekali lagi berpuasa jauh daripada family. Beza dia antara tahun lalu dan tahun ini. Tahun ni aku berpuasa sahur masak sendiri. Tahun lalu aku sahur. Aku tak ingat aku sahur ke tak tahun lalu. Ke aku sahur tengah hari. Aku sebut dia. Jangan. Okey, tahun lalu sahur kebanyakannya beli. Tapi tahun ni sahur masak dekat rumah. Sebab buat konten sahur dengan Irfan. Betul. Dengan Aku ada DM kat IG tak ajak pun. Tak buka. Tak buka. Aku jarang buka IG dah. Tak buka je, okey. Tak apa, ada lagi beberapa hari ni memang aku nak bawa juga senior. Sebab sekarang ni fokus KP dulu. Sebab KP tengah naik, senior tengah redup sekarang. Tolong ambil part semua tadi. Jangan.
Jangan. Okey, senior aku letak ujung-ujung sebab aku tahu senior memang orang bilang Value gila. Gila lah orang cakap. Nanti aku bawa kau sekali dengan siapa-siapa lah yang senior-senior juga. Mahan sekali, dorang Kanda, Syami. Nisa Nisa nak datang rumah aku. Jangan. Tika mungkin boleh kot. Adika boleh kau. Nisa payah sikit. Tapi kalau dia bawa kawan dia yang CF Yang tu okey, Kenapa? Okay, thank you Eri. Thank you. Thank you tak ada, Eri. jangan ambil part tu tadi, aku bergurau je. Tapi Okay. kalau betul-betul boleh juga. Itulah sebab kena kecam dengan konten aku prank ada perempuan tu. Kalau ada kawan dia jumpa sama aku. Okay, itu sajalah konten kita pada kali ni. Thank you so much guys. Aku dah Thank you. tebak yang kau punya. Nisa nak tepuk. Nisa, kau tepuk dia pula. Kau tepuk dia, Nisa. Dia tepuk-tepuk orang. Si